Dunia penuh dengan tipu daya. Hakikatnya dunia ini hanya semata-mata lakonan. Di dalam lakonan kononnya gembira, hakikatnya sedih. Di dalam lakonan kononnya sedih, hakikatnya gembira. Dan macam-macam lagi. Dalam lakonan ni kononnya marah, padahal emosinya tidak menunjukkan kemarahan tersebut. Akhir zaman, banyak kes cerai kononnya diwar-warkan di media sosial, ditunjukkan di media sosial. Kononnya bahagia, seronok dengan family, dengan isteri. Tiba-tiba cerai. Hakikatnya inilah dunia yang penuh dengan tipu daya. Dan media sosial ni bukan sebagai platform untuk kita tunjukkan kita ni bahagia, kita ni ada isteri yang baik, kita ada anak yang taat suruhan kita, perintah kita. Bukan. Hakikatnya media sosial ni untuk kita jadikan ia sebagai platform untuk memberi nasihat, teguran dan bagi share perkara-perkara yang bermanfaat lah. Tak perlu pun kita nak share kebahagiaan kita ada anak isteri, kebahagiaan kita, kekayaan kita, kemegahan pangkat kita, apa yang kita buat seharian kita. Tak perlu pun. Kita just share perkara-perkara yang bagi bermanfaat kepada orang lain. Sebab ini yang patutnya kita perlu buat dalam media sosial ni. Bukan kita share tentang kebahagiaan kita, tentang kita nak cerai lah, kita aib-aibkan pasangan kita. Bukan aibkan jiran kita, aibkan seseorang. Allahu Akbar. Bukan sebagai platform untuk kita nak sebarkan fitnah tu. Sebenarnya media sosial ni kita jadikanlah sebagai media platform yang menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Jangan hanya sekadar sebarkan kebaikan saja. Cegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang Islam hari ini perlu buat kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itu sepatutnya. Bukan kita ajak buat konten-konten yang merapu, merepek, yang kata lelaki takut bini lah, apalah. Tak perlu pun. Hakikatnya bila kita share kebahagiaan, kegembiraan dalam family kita ni di media sosial ni, sebenarnya kita tak bahagia pun. Hakikatnya macam tu lah. Hakikatnya macam tu. Sebenarnya tak perlu pun kita nak share gambar family kita ke, gambar isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Tak perlu. Sebab nak elakkan perkara-perkara yang tidak baik ni berlaku. Salah satunya sihir lah. Kedua adalah penyakit air ni. Ini bahaya. Sebablah hari ni banyakkannya kita share, kita kongsikan gambar-gambar family kita ni, pengakhirannya membawa kepada penceraian. Salah satunya penceraian ni sebab ni lah. Kononnya bahagia, hakikatnya tidak bahagia sama sekali. Na'udzubillahi min zalik. Kita kena betulkan apa niat kita untuk jadikan media sosial ni sebagai medium, platform untuk kita gunakan, sebarkan kebaikan dan sebarkanlah kebenaran. Kebenaran tu walaupun pahit, kita patut sebarkan dan jangan sembunyikan kebenaran. Dan jangan juga hanya sekadar menyebarkan kebaikan dan juga jadikan platform media sosial ni sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Jadi itu sepatutnya yang kita perlu buat.
bagi kongsikan tip-tip apa yang perlu kita buat sebagai seorang Muslim. Kita sebarkanlah apa adab-adab yang dalam Islam. Bukannya kita ikut sebagaimana orang Barat buat. Kan orang Barat ni dia buat prank, kita nak buat juga prank. Allahu Akbar. Orang Barat nak buat social eksperimen yang tak apa-apa semua ni, kita juga buat konten-konten seperti Allahu Akbar, membazir, mukbang apa semua ni, tak ada manfaat pun. Mukbang ni, konten mukbang ni menyebabkan manusia hari ni, kita hari ni nak makan. Sebab itulah hari ni kalau kita tengok negara kita ni antara yang tertinggi juga obesiti ni. Allahu Akbar. Ikatnya kegemukan ni bukannya tanda seorang tu sihat. Salahnya kegemukan ni tanda-tanda azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Keburukan dan menyebabkan kegemukan ni menandakan seorang itu sakit, bukannya dia sihat. Allahu Akbar. Hari ni kita makan berapa hari? Kali sehari kita makan. Sedangkan Nabi ni sehari sekali je, kita berkali-kali. Sama-sama lah kita ubah, sama-sama kita jadikan Islam yang menahan diri, bukannya Islam yang mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah serta dia taati. Raiba bagi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah hawa nafsu yang dalam diri kita semua sini. Di dalam diri kita semua ni, semuanya ada hawa nafsu. Hawa nafsu ni tidak suka tentang apa yang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh buat. Jadi dia bertentangan. Seperti mana juga syurga Allah buat ni tak sesuai dengan hawa nafsu, dan neraka ni Allah Subhanahu wa taala hiasi dia dengan hawa nafsu. Kita boleh pilih. Hidup ni ada pilihan. Kita nak redha Allah ataupun nak murka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sama-samalah kita ubah dan jadikan Islam yang menahan diri. Insya-Allah.